Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ilmu. Alhamdulillah pada hari ini sekali lagi kita berpeluang untuk bersama-sama dalam satu lagi siri, itu yang siri yang kedua untuk tahun ini, dalam sesi bicara bersama penulis, yang mana pada hari ini akan mengetengahkan sebuah lagi karya yang amat signifikan, iaitu buku yang bertajuk Main-Main Cipta. Buku ini bukan sekadar sebuah cerita bergambar, malah mengangkat nilai kreativiti, imajinasi dan semangat mencipta dalam kalangan kanak-kanak melalui penceritaan yang menarik, serta ilustrasi yang menghidupkan jalan cerita. Karya seperti ini memainkan peranan penting dalam memupuk minat membaca sejak usia muda, di samping menggalakkan pembelajaran secara menyeronokkan. Kita amat bertuah kerana pada hari ini bersama-sama kita ialah penulis buku Main-Main Cipta, itu Profesor Madya Dr. Siti Rahimah binti Ali. Beliau merupakan seorang penulis yang menghasilkan karya-karya bermutu untuk pembaca muda, dengan pendekatan yang dekat di hati kanak-kanak, syarat dengan nilai pendidikan dan pembentukan sahsiah. Sepanjang sesi ini nanti kita berpeluang mengenali dengan lebih dekat proses kreatif beliau, bagaimana beliau mendapatkan inspirasi di sebalik penghasilan main-main cipta, serta mendengar sendiri pengalaman dan cabaran beliau dalam menghasilkan karya yang mampu menyemai minat membaca dan mencetuskan daya imajinasi pembaca. Okey, selamat datang dan terima kasih Doktor sudi hadir ke studio kita pada pagi ini. Apa khabar? Baik, baik, alhamdulillah, baik. Dengar ya. Okey. Sebelum saya pergi lebih jauh, izinkan saya baca sedikit data lah. Okey. Data Doktor. Okey, Siti Rahimah binti Ali merupakan seorang pensyarah kanan di Jabatan Pengajian Pendidikan, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. Telah berkhidmat di UPSI pada tahun 2017 sehingga kini lah. Okey, sebelum penulis berkhidmat sebagai pensyarah kanan di UPSI, beliau pernah menjadi pensyarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru. Betul. Selama 11 tahun. Betul. Penulis juga merupakan seorang guru matematik di sekolah rendah selama 10 tahun. Betul. Beliau juga dilantik sebagai board member Pristine Era Sendirian Berhad di Labuan International School 2025, bagi mengurus pembangunan guru di Labuan International School. Betul. Penulis bermula dengan berpendidikan diploma pendidikan matematik di Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim Kedah pada tahun 1996, sarjana muda sains komputer serta pendidikan matematik di Universiti Teknologi Malaysia pada tahun 2004. Okey, seterusnya melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dalam bidang sarjana pendidikan matematik dengan ICT di Universiti Malaya pada tahun 2006 dan mendapat ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Matematik di Universiti Pendidikan Sultan Idris pada 2014. Penulis aktif menulis buku. Di antara buku-buku yang telah ditulisnya adalah pertama, Seronoknya Mencipta pada tahun 2013. Yang kedua, Numerasi Sekolah Rendah pada tahun 2014. Yang ketiga, Model Peringkat Kefahaman Numerasi 2016. Dan yang keempat, Aktiviti Pembelajaran dan Pemudah Cara PDPC melalui Kaedah Pembelajaran Kooperatif pada tahun 2018. Yang kelima, Numerasi Penyelesaian Masalah
Itu pada tahun 2021. Dan yang keenam, penyelesaian masalah dalam numerasi pada tahun 2020. Dan yang ketujuh, buku kemahiran dalam pendidikan alah baru, pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi dan kreativiti pada tahun 2025. Ya. Dan yang terbaru, itu buku yang kita bicarakan pada pagi ini, itu Main-Main Cipta. Betul. Itu pada tahun 2026 lah. Ya. Okey, selain daripada aktif menulis, terutama dalam pengajaran dan pembelajaran. Betul. 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 Beliau juga aktif dalam memberikan ceramah kepada guru-guru berkaitan kaedah PDPC Betul. pada abad ke-21 di seluruh Malaysia dan Indonesia juga. Betul. Beliau juga dilantik Profesor Pelawat di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Betul. Dan beliau juga dipilih dalam pameran buku kanak-kanak Jerman 2013. Ya, betul. Kalau kita tengok SB biodata doktor tu memang seorang yang luas dalam pengalamannya dalam bidang penulisan. Okey, okey, sebelum kita teruskan bicara dengan penulis kita, saya mohonlah kepada semua penonton yang menyaksikan siaran langsung kita pada pagi ini untuk sama-sama share link di dalam media sosial masing-masing supaya program kita ini dapat disampaikan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat di luar sana. Okey, kita mulakan dengan soalan pertama lah. Okey. Untuk sesi pembuka bicara kita. Saya nak tanya soalan yang pertama kepada doktor. Doktor, bolehkah doktor berkongsi sedikit tentang perjalanan doktor sebagai seorang penulis? Okey. Pengalaman doktor lah. Okey, terima kasih Tuan Hanif Tuan Hanif sebagai moderator pagi ini. Pertama kali saya nak ucap terima kasihlah kepada Pustaka Negeri Kelantan. Ini kali kedua lah saya datang untuk live berkongsi tentang buku. Jadi terima kasih banyak-banyaklah kepada Pustaka Kelantan kerana memberi peluang untuk saya berkongsi tentang ni. Okey, berkaitan dengan soalan ni, perjalanan sebagai seorang penulis. Okey. Saya suka ambil satu pepatah daripada guru saya dululah yang menyatakan ilmu ni adalah salah satu, selepas kita mengajar, ilmu yang kita ni boleh dikira di alam sana nanti. Jadi saya ambil pegangan tu supaya saya dapat menulis. Apabila saya tak ada nanti, boleh mengalir ilmu tu kepada anak-anak bangsa kita lah. Ya. Jadi perjalanan menulis ni lahirnya daripada situ, dan yang keduanya saya nak berkongsi selama 30 tahun dah saya dalam pendidikan ni. Jadi apa yang saya rasa pelajar tu perlu tahu lebih, saya menulis buku. Jadi kalau pelajar di degree sekarang ni saya mengajar, dia tak faham tentang pembelajaran sesuatu, contohnya dari segi numerasi. Saya akan tuliskan tentang buku numerasi. Kalaulah dulu saya sebagai dilantik oleh KPM facilitator TS25, sekolah TS25 kan. Jadi di situ kita melatih guru-guru mengajar dalam kelas. Jadi saya mengeluarkan buku supaya guru-guru boleh tengoklah buku yang dihasilkan. Yang keduanya, bila saya pergi menyelia praktikum bakar-bakar guru, saya tengok dia punya pengajaran dalam kelas tu macam tak betul lah. Tak betul. Boleh kecek Kelantan kot. Saya asal Kelantan. Jadi macam tak berapa betul lah dia punya perjalanan, aktiviti, tak ada pemusatan murid. Jadi saya tulis buku supaya pelajar-pelajar saya yang nak praktikum tu dapat rujuk.
latih. Jadi ada rujukkanlah kepada pembaca-pembaca kalau saya pelajar-pelajar saya lah. Jadi itu yang membuatkan saya kena menulis supaya apa yang saya ada dibukukan dan dirujuk oleh orang ramai lah, terutama pelajar-pelajar. Itulah. Berbalik dengan belum tanya lagi dah nak jawab. Okey, tak apa. Okey. Jadi itulah. Okey, itulah perjalanan doktor seorang penulis. Okey. Saya nak tanya, apakah yang menjadi inspirasi utama sehingga lahirnya buku cerita bergambar, main-main cipta. Kita bicarakan pada pagi ni. Saya 10 tahun guru sekolah rendah. Mengajar tu ialah kanak-kanak yang memang matematik dia merah. Kalau markah tu 10, 20. Jadi saya nampak daripada situ, dan di samping tu saya pun buat PhD dalam bidang numerasi. Maksudnya numerasi ni daripada asas pengenalan konsep berkaitan dengan matematik lah. Jadi bila saya lihat terutama kanak-kanak, buku main-main cipta ni saya fokus kepada umur 4 hingga 6 tahun. Maksudnya prasekolah lah. Saya fokus kepada prasekolah, di mana kita tak nak ada satu klausa matematik ni susah. Kalau saya pergi ceramah di Indonesia kepada pelajar-pelajar, saya tanya apa itu matematik. Ramai yang cakap susah, tak suka, membosankan, semua ayat-ayat yang tak elok lah, kan? Jadi macam mana saya nak menerapkan awal lagi kepada kanak-kanak ni supaya matematik ni bukan nak buat apa, tak susah, suka, semua tu. Jadi kita kena relate dengan buku cerita. Kena buku cerita. Buku cerita yang ni kedua pasal berkaitan buku cerita kanak-kanak. Sebab saya menulis buku ni fokus kepada bidang saya. Kalau bidang saya bidang matematik, jadi saya cuba relatekan buku cerita dalam matematik. Tak kira dah dalam bentuk bergambar ke, jalan cerita. Sebab buku ketiga nanti saya fokus kepada tajuk wang. Jadi insyaAllah dalam hujung tahun ni akan terbit pasal wang, pun saya relate dengan matematik supaya konsep matematik dapat diterapkan dalam buku cerita. Jadi kanak-kanak ni kalau dalam buku main-main cipta ni, kalau guru nak mengajar bukannya kata ini buku matematik, bukan. Ini okey, sekarang kita belajar matematik, bukan. Kita hanya bagi kanak-kanak utama baca, kan. Lepas tu sebab ni saya menekankan kepada permainan main-main cipta ni kalau Play-Doh. Kalau itu plasticine plasticine. Jadi saya guna cara-cara buat doh pun saya ada dalam buku ni, sebab doh plasticine tu bahaya. Jadi saya cuba buat doh ni sendiri, dan budak akan diajar cara-cara dia main lah, buat dulu. Sebab kita nak menerapkan unsur-unsur STEM juga kat sini. Jadi matematik ni adalah salah satu daripada STEM. Jadi saya masukkan salah satu ni untuk menerapkan unsur STEM. Jadi mula-mula kita bina dulu. Lepas tu hasil daripada bina tu kita tak kisahlah, bagilah pelajar main. Dia nak buat apa benda, tak kisah macam dia main ke, dia buat apa. Sehinggalah kita cakap dengan pelajar, okey, sekarang cuba buat, kita kata kita buat bola, buat dalam bentuk bola. Jadi dia pun buatlah bentuk bola. Kita jangan cakap lagi itu bulatan. Itu kita buat je bulat. Okey, lepas tu kita tunjuklah buku bentuk 4 segi. Okey, cuba buat bentuk 4 segi. Dia pun buatlah 4 segi.
Jadi kita main 3 benda je. Bulat, 3 segi, 4 segi. Dan dia buat main. Akhir tu barulah kita tekankan kepada dia apa yang awak buat, apa yang awak lukis. Bentuk apa sebenarnya tu kan. Jadi baru tanya. Dia bercakap, ni macam bulat. Bulat kan. Lepas tu barulah kita masuk sikit. Dalam matematik, kalau prasekolah, ada juga topik bulat. Tahun 1 pun ada juga topik bentuk. Jadi kita pun catat dalam matematik ni kita ada bentuk bulat, 4 segi, 3 segi. Jadi di ujung tu baru kita dapatkan konsep matematik. Awal ni bukan lagi. Awal ni main dulu. Jadi main ni kita nak buang daripada pemikiran murid ni, kanak-kanak ni matematik. Kita nak buang dulu unsur tu. Tapi di ujung tu matematik tu susah. kita nak buang perkataan tu. Jadi di hujung tu baru kita tekankan. Jadi budak pun cakap, ni betul lah ni dalam matematik ada bentuk. Keseronokan dalam matematik. Kita nak timbul tu dulu. Barulah kita dalam matematik tu ada keseronokan. Ada. Ya, ada pelajar. Dan sekarang ni saya tengah membina apps mobile, game. Kanak-kanak boleh buka Google Play. Mungkin bulan depan kot dalam Google Play ada apps yang boleh main. Sekarang ni telefon dengan kanak-kanak ni dia macam tak dapat dipisahkan. Macam nak makan nasi ke tak? Macam gitulah. Jadi saya cuba tengok ke ni lagi sikit lah topik cik ni. Macam relate lah dengan kanak-kanak kan. Jadi kita cuba main. Sebab saya tengok cucu saudara saya ni, dia memang telefon ni tak boleh pisah. Kalau tak ada dia menangis. Jadi pada dia duduk main game yang mengarut-ngarut, baiklah kita guna game matematik. Dan insyaAllah alhamdulillah saya telah bina. Dan dalam bulan depan kot ada dalam Google Play. InsyaAllah akan ada dalam Google Play lah. Konsep-konsep matematik saja. Okey, soalan seterusnya Doktor. Okey. Kenapa Doktor memilih tajuk main-main cipta ni? Apakah makna yang disampaikan melalui tajuk tersebut? Tajuk main-main cipta ni. Betul. Sebenarnya tajuk pun susah nak buat buku ni. Nak buat buku ni bahan dah ada dalam fikiran. Tajuk pula. Tajuk ni kena sama dengan editor. Sebab buku saya ni diterbit oleh DBP kan. Jadi kita ada editor DBP. Jadi saya bagi 3-4 senarai lah tajuk. Tapi bila kita relate dengan isi kandungan, cipta tu saya nak. Sebab kalau nak dari segi matematik, taxonomy Bloom, yang dia ujung sekali tu cipta. Dia memang level cipta tu kira tinggi lah, aras paling tinggi. Jadi saya nak ada taxonomy Bloom diterapkan dalam ni, ialah dalam cipta tu. Jadi cipta juga relate dengan hasil daripada bentuk-bentuk tadi. Kanak-kanak boleh cipta apa saja. Contohnya cikgu kata, okey, kita buat satu kawasan kampung. Guna bentuk-bentuk tadi. Bentuk-bentuk 3 tadi, asas tadi. Bulatan, 4 segi, 3 segi. Cuba buat kita bagilah lukisan kan. Kertas lukisan. Cuba buat kawasan kampung. Jadi dia boleh bina rumah. Gabungkan bentuk-bentuk tadi. Dia boleh buatlah bentuk ayam ke, bulan ke, gunung ke. Tapi konsep tadi tak boleh lari daripada 3 konsep. Bulat, 3 segi, 4 segi. Dia gabung. Jadi dapatlah hasil satu tema tadi. Kampung. Itulah cipta yang kita nak dalam menghasilkan kanak-kanak dalam penyelesaian masalah. Maksudnya kita punya HOTS tercapai. HOTS ni ialah higher order thinking. Maksudnya pemikiran tinggi. Kita nak latih kanak-kanak peringkat prasekolah ni
ke arah itu. Jadi itulah yang saya main-main ni mula-mulanya perkataan lain. Macam main gitu je. Tapi diterapkan main ni sebab kita nak bagi hiburan. Hibur dulu. Sebab di sini bukannya sini kita buat juga dulu, duh tu kena buat dulu. Main dulu dengan tepung, main dulu dengan air tu, kacau-kacau semua tu. Main lepas tu baru kita cipta. Main sambil belajar lah kan? Main sambil belajar. Okey. Seterusnya apa untuk sasaran pembaca buku ni. Okay. Siapakah sasaran pembaca buku ini? Dan apakah mesej utama yang doktor harapkan dapat dibawa pula oleh mereka lah bila membaca buku ni? Mesej sayanya yang pertama tadi macam saya cakap lah, nak buang perkataan matematik susah. Kita main-main dalam matematik. Nak buang perkataan susah, suka, tak suka, benci. Saya nak biar matematik ni tukar kepada paradigma seronok. Best lah. Saya dulu pun tak pandai matematik. Tapi kita punya pendekatan tu kena lain. Kalau AdMath tu kita kena buat ayat yang sama je, ulang matematik kalau dah peringkat menengah. Tapi kalau peringkat kanak-kanak ni kita kena tekankan dulu konsep. Jangan terus kata okey 2 darab 2 tak erti kan, bagi penampah ke bagi kan. Itu yang budak takut tu. Kita kena bayar penjawab. Sebab saya pun kena macam tu juga dulu. Tapi kita kena faham dulu konsep darab tu macam mana. Itu dalam pemikiran nak buatlah juga buku tu. Sekarang ni kita fokus pada bentuk dulu. Bentuk biar main dulu. Dan saya fokus kepada kanak-kanak umur 4 hingga 6 tahun lah, yang masih di pra. Sebab konsep ni mestilah dikukuh dulu, supaya barulah matematik tu akan rasa seronok, akan rasa suka, rasa gembira. Dan saya haraplah buku main-main cipta ni dapat digunakan oleh tadika, taska, prasekolah. Dan sekarang ni tahun depan ni umur 6 tahun pun dah masuk darjah 1 kan. Jangan bagi tekankan dulu 2 darab 1 dulu. Bagi buku ni dulu, main dulu. Main dulu, main. Faham dulu. Main dulu konsep. Jadi lepas ni saya pun cuba jugalah buat konsep tambah, buat apa. Ya, kita jangan ada perkataan benci, tak suka. Sampai ke orang dewasa pun memang matematik tak suka kan. Jadi sebab apa? Sebab dia trauma yang zaman kecil tu, zaman kanak-kanak tu, trauma. Dia trauma. Jadi kita nak buang, itu yang saya buat main-main cipta, fokus kepada 4 hingga 6 tahun supaya trauma tu dia besar tu dia tak ada trauma dah. Dia ada trauma yang baik-baik je. Dia besar tu dia semakin seronok. Ya, dia minat, memang suka pada matematik. Okey. Dalam menghasilkan cerita ni, apakah cabaran terbesar yang doktor hadapilah? Betul. Dan bagaimana doktor mengatasinya? Okey. Memang mencabar jugalah, sebabnya dia buku bergambar ni, dia kata-kata tu sikit. Gambar tu bercerita. Jadi bila gambar bercerita, kita orang matematik tak erti, itu bukan sastra kan. Sastra ni boleh bercerita, tapi macam mana nak wujudkan gambar tu dia boleh bercerita. Jadi itu yang paling susah. Saya nak relate dengan illustrator. Dan illustrator tu saya bersama dengan dia lah. Bersama dengan dia untuk dia faham di peringkat storyboard lagi. Storyboard tu memang bersama dia, apa yang saya nak tu diterjemahkan dalam bentuk gambar. Saya hanya kerti buat seni kata je kan, kata-kata tu.
Tapi Skrip. daripada skrip tu diubah kepada bentuk. Dan bentuk pula bentuk yang bercerita. Gambar tu bercerita. Itu memang paling saya rasa mencabar buku bergambar bercerita. Tapi kalau buku biasa ni macam sekarang ni saya tengah buat buku Mari Menabung, senang. Mari Menabung kata-kata itulah yang fokus. Mari Menabung, gambar tu tak kisahkan macam mana. Tapi kalau buku bergambar bercerita ni memang cabaran jugalah. Memang susah nak buat. Dan ni bukannya dalam setahun saya buat. Dalam 2-3 tahun ulang storyboard, cari sebab saya tak pandai melukis. Cari illustrator tu. Illustrator pula yang mana betul faham apa yang ni. Dan 2-3 kali di reject sebab gambar tu tak bercerita pun. Macam editor kata tak nampak pun gambar tu bercerita. Itulah yang itulah cabaran yang buku cerita ni. Bukannya nampak je nipis kan. Nampak Cik Ani pun tengok nampak nipis je. Nampak ni alah macam ni je tengok kan. Tapi susah. Gambar ni pun dia okey, kanak umur berapa? 4 yang tahu kan. Dia tak boleh gambar macam kita ni orang dewasa. Jadi memang bila terbit diterima diterbit saya rasa alhamdulillah lah, syukurlah apa yang 2-3 tahun juga lah nak boleh menghasilkan buku ni. Buku apa ni yang buku cerita bergambar ni memang memerlukan apa ni kata keseimbangan lah antara teks dan ilustrasi dia. Betul. Jadi bagaimanakah doktor bekerjasama dengan illustrator tadi bagi memastikan cerita dan visual tu saling melengkapi? Memang illustrator saya pun orang bekerja. Jadi curi-curi masa lah. Dia free masa mana, saya free masa mana. Kita duduk bersama buat dalam storyboard dulu. Jadi dia pun 2-3 kali juga ubah. Ubah sebab ubah peringkat saya penulis. Mula di storyboard tu dah rangka semua. Lepas tu bila hasilkan peringkat saya tu 2-3 kali dah diubah. Sehingga dia pun fed up juga kan. Jadi belum lagi editor. Hantar pada editor memang besar kena ubah. Sebab gambar tu tak bercerita pun. Peringkat editor lah yang ni. Jadi alhamdulillah lah illustrator saya ni orang yang baik. Dia pun terpaksa ambil cuti kerja sebab nasihatkan ditekan oleh penulis. Bersamalah kita memang bekerjasama rapat. Berapa lama tadi? Dalam 2 tahun juga ni buku. Sehingga diterbitkan. Peringkat permulaan tu memang saya dengan illustrator tu memang selalulah. Selalu berhubung, selalu lihat draft dulu. Lepas tu peringkat saya ditolak banyak. Sebab tak bercerita. Pak editor tu memang besar lah. Itu yang saya kata makan 2 tahun. Bila terbit tu, syukur alhamdulillah. Okey, pada pandangan doktor lah, sejauh mana buku cerita bergambar ni mampu membantu meningkatkan minat membaca dan kreativiti kanak-kanak. Betul. Kanak-kanak ni dia suka kepada sesuatu yang menarik. Yang menarik kan. Tulisan menarik tak? Tulisan tak menarik. Warna menarik. Jadi gambar-gambar ni sebab kita nak menulis ni kita kena tahu kepada siapa kita nak tuju buku ni. Jadi kalau kita nak fokus kepada kanak-kanak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kita kena berada kaji mereka tu dia suka apa, dia tengok apa, dia ni. Cuba bagi kata-kata macam bagi ni, dia tak baca, dia tak walaupun ni, tapi tapi kalau kita bagi pensel warna, bagi lukisan, dia minat. Jadi di situlah saya dapat inspirasi. Terfikir kanak-kanak ni sebab kita nak menulis ni kita bukan saja-saja tulis, kita kena ada kajian
fokus kepada mana lah. Tapi objektif kita konsep tadi tak lari. Konsep matematik tak lari, tapi menekankan kepada unsur-unsur bergambar tu lah. Dan warna. Warna, gambar. Memang budak memang macam tu. Kalau bagi suruh buat sambung ayat, memang tak suka. Tapi kalau cuba bagi gambar, pensel warna, sekejap je dia buat. Itu memang, itu lumrah lah, lumrah. Betul. Jadi Kadang buku cerita tulisan dia pun berwarna. itu sebab nak suku kata, sebab nak baca literasi kan. Ada juga dicadangkan kepada saya. Sebelum saya saya cuba edarkan kepada guru. Masa tu saya buat bengkel kepada guru-guru orang asli. Jadi numerasi dengan literasi ni berkait rapat. Jadi dia cadangkan kepada saya berwarna tadilah macam Cik Ani kata. Macam terus kepada suku kata tu kan. Saya kata nanti saya buat lain. Yang ni tak masuk lagi literasi. Kita masuk pada numerasi saja. Dan sebab itulah kalau tengok ni macam-macam color ada. Color dan dia macam tidak satu warna lah. Dia berfokus. Dia semua warna ada kat sini. Sebab kita nak menarik minat dulu. Menarik dulu. Kanak-kanak tu. Dan saya harap hasil daripada ni ramailah guru-guru terutama boleh untuk apply kepada dalam kelas kan. Ataupun kita uji dulu pada kanak-kanak dia suka tak buku. Kita banyak tabur buku. Buku mana dia pilih dulu. Boleh lah buat pertandingan macam ni. Okey. Seterusnya, apakah terdapat watak dalam watak atau babak dalam main-main cipta ni yang mempunyai kisah atau pengalaman sebenar di sebalik perkataan dia. Okay. Tengok ada watak-watak dalam buku ni. Okey. Dua orang okey. Sebenarnya pemilihan watak ni bukan objektif utama. Objektif utamanya ialah konsep matematik tadi. Tapi diberi pandangan oleh editor, kenapa tak jadikan satu tema penceritaan. Jadi mula-mula tu saya buat hanya watak perempuan saja. Jadi ditegur oleh editor, takkanlah tak ada kanak-kanak lelaki, namun lelaki tak nak kan? Jadi keluarlah watak lelaki. Jelah keluar watak lelaki. Bila nak main tu pula, dia melibatkan barang-barang yang memerlukan ada orang dewasa. Jadi muncullah mak pula kat situ. Sebab dia akan tengok kebersihan, kekemasan. Dan kalau untuk guru nak buat, mestilah gurulah ada kat situ kan untuk mentafsir. Jadi itulah wujud dua watak. Sebenarnya watak dia sebenarnya ialah perempuan saja. Aina je. Aina ni tak ada berkaitan dengan siapa, saja letak je Aina dengan Aidan. Bukan nama anak saya, bukan. Tak ada. Ini rekaan saja. Sebab saya tengok nama yang banyaknya kan, Aina, Aidin, kan. Siti ni tak ada dah. Siti ni nama saya zaman dulu, zaman 70-an Siti. Nama sekarang ni Aina. Jazzy tak ada. Sekarang Aina, Aidan, itu nama yang saja direka untuk menceriakan buku main-main cipta ni lah. Tak ada kaitan dengan mana-mana. Tak ada. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Pada era digital ni, pada era digital sekarang ni, apakah cabaran penulis buku kanak-kanak lah terutamanya dalam menarik perhatian pembaca muda sekarang ni, menarik pembaca lah, buku-buku ni lah. Sebenarnya bagus juga era digital ni, tapi kan macam mana nak cerita
kebanyakan yang saya kan sekarang banyak kalau kita tengok dalam apps kan, mewarna tu banyak. Ni tapi yang saya dapat hasil daripada orang terutama guru lah, saya cuba test guru sebab buku ni pun saya masuk pertandingan. Saya ni memang penggemar inovasi. Jadi saya masuk juga pertandingan. Jadi kebanyakan yang datang ke booth saya inovasi ni, dia kata sekarang ni memang susah nak dapat buku bentuk hard copy. Hard copy ni kan buku bercetak. Sebab ni. Tapi dia kata memang perlu untuk apa ni, kalau tak ada digital, tak ada line macam mana kalau luar bandar kan. Tapi saya juga menyokong digital, dan buku ni pun saya akan masuk juga dalam. Sekarang buku e-book banyak tau. E-book banyak. Itu pun bagus untuk orang yang tidak berada di, kan sentiasa sibuk sekarang kan. Jadi saya boleh juga kepada apps nantilah. Mungkin nanti buat masa ni secara manual dululah. Era digital ni perlu seimbang lah dengan hard copy yang ada lah, supaya tidak lama-lama pustaka tak wujud lah. Jadi kita kena ada hard copy. Hard copy. Cuma boleh selitkan sikit lah dalam tu. Betul. Era digital ni sekarang ni banyak main gadget. Jadi boleh kita selit lah. Macam saya buat sekarang lah. Game saya tu nama Numera for Fun. Akan ada dalam Play Store insyaAllah bulan depan. Pun tentang matematik. Mungkin saya akan cuba masukkanlah main-main cipta nantilah. Tunggulah. Manfaat digital. Itu. Okey. Seterusnya, apakah nasihat doktor lah kepada kanak-kanak yang gemar membaca dan bercita-cita menjadi penulis suatu hari nanti? Gemar membaca dan bercita-cita nak jadi penulis. Oh, bagus tu. Satu masa nantilah. Sebab macam mana dia menulis ni. Saya pun dulu tak ada cita-cita pun nak jadi penulis. Tak ada tiba-tiba terjebak dalam penulisan. Yang pertama macam tadilah, mungkin peringkat permulaan ni kita dedahkan dulu kepada buku-buku yang bagus lah ya. Macam pesta buku, kita pergi kan pesta buku luar negara tu memang sangat-sangat bagus kan. Jadi kita cuba nak melahirkan penulis-penulis yang bergiat begitulah. Maksudnya melahirkan buku-buku yang banyak macam ni. Jadi kalau kanak-kanak ni dia kena minat dululah. Minat baca, tengok, datang pustaka, tengok buku-buku. Minat baca. Dia bukan minat telefon. Minat pada buku hard copy ni dulu. Tengok dari segi penulisan, dari segi cerita dia. Saya pun sebab pernah pergi pameran buku kan. Jadi di situlah dapat ilham macam mana kita nak menulis dan kita nak menerapkan. Dan kita mesti ada target kita lah. Macam saya tadi, target saya nak keluarkan konsep matematik tu. Supaya kita dapat menarik minat budak. Jangan tak suka matematik, suka matematik kan. Jadi kalau nak bercita jadi penulis tu boleh. Boleh. Tapi kena banyak baca buku lah dulu dek. Baca dulu, main-main cipta dulu. Jadi boleh jadi penulis insya-Allah. InsyaAllah. Okey, soalan yang seterusnya. Selain main-main cipta ni, adakah doktor sedang menghasilkan atau merancang karya yang boleh dikongsikan kepada
kepada para pembaca? Saya seperti saya cakap mula-mula tadi, memang saya ni takut juga saya punya amalan tak banyak. Saya takut di sana nanti timbangan berat saya tak banyak lah. Jadi saya nak ilmu ni ialah sebagai mengalih saham saya di sana lah. Sebab tu saya banyak menulis. Ini buku saya yang ke-11 ke-12. Alhamdulillah. Buku saya ke-11 ke-12. Ada lagi nak akan terbit tahun ni. Tidak 3 ataupun 2 lagi akan terbit. Semuanya berkonsepkan daripada matematik. Sebab saya lebih kepada ni. Dan yang paling banyak cetaknya ialah, saya masuk sikit lah sebab ada ini. Ialah buku yang saya nak menolong guru-guru dalam pendekatan pemusatan murid. Jadi saya ni dah 9 kali cetak. Memang banyak. Dan saya berkongsi juga tentang buku Seronok Numerasi ni. Banyak aktiviti numerasi tentang matematik. Ada lagu tentang matematik. Ada Seronok Numerasi ni banyak buku yang berkaitan dengan matematik. Maksudnya mewarna pun ada tau dalam matematik. Ni jadi boleh rujuk buku ni, kreatif. Lepas tu kita menyanyi, mendarab. Banyaklah tentang macam-macam kaedah. Janji nak guna je. Rujuk je buku sebab nak menarik minat ni. Dan untuk mutacaan ni, kulit buku ni menang anugerah kulit buku Pikat Anugerah Buku Negara. Kulit buku ni. Seronok reka bentuk kulit buku. Anugerah Buku Negara. Buku Negara kulit buku ni. Tapi buku ni tak menang lah. Kulit je menang. InsyaAllah buku-buku lain akan saya ni lah. Buku-buku ni. Dan macam kepada guru-guru di luar sana, adik-adik di luar sana, boleh main matematik, seronok matematik ni. Dan faham adik-adik ni berada di peringkat mana. Sebab saya berdasarkan model saya yang saya cipta masa PhD, ada 4 peringkat. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4. Peringkat 1 ni kalau kanak-kanak main, dia dah faham. Tanpa guru pun dia dah tahu. Dia dah capai dah level 1. Lepas tu dia pergi level 2. Ada lagi dia capai. Lepas tu level 3, level 4. Jadi kanak-kanak pelajar tu dia tahu dia berada di mana dalam matematik tu. Terutama kalau tambah, dia berada di peringkat mana. Saya cuba buatlah. Dan dalam buku ni ada ditekankan dengan level-level tu lah. Untuk guru-guru ataupun adik-adik di luar sana boleh tahu level adik kat mana pencapaian matematik. Secara main je. Main je, tak ada stres-stres pun. Main je. Tak ada perlu ingat formula, tak ada. Main je. Color, susun, kira pun 1, 2, 3 macam tu je. Tak ada guna formula apa-apa. Senang saja. Banyaklah. Buku ni digunakan untuk oleh guru-guru lah. Boleh guru dalam kelas dan untuk kanak-kanak pelajar-pelajar sekolah rendah lah. Sebab dulu saya mengajar sekolah rendah macam ni. Itulah. Untuk buku yang kata tadi ada yang disambung. Dicetak. Disambung yang edisi yang edisi kedua. Edisi kedua ada. Buku ni lah. Buku ni dulu saya sebagai facilitator TS25 yang dilatih oleh KPM, kita menekankan kepada pendekatan pemusatan murid. Jadi kita ada berpuluh-puluh lah aktiviti secara kooperatif. Dan untuk edisi kedua ni yang akan terbit bulan depan kot, tak berani janjilah penerbit ni kan. Tapi dalam masa terdekat ni lah ada edisi kedua dan aktiviti makin banyak. Saya masukkan dalam buku tu. Buku ni. Dan buku ni bulan lepas saya pergi ke Universitas Makassar. Saya akan berkolaborasi dengan Universitas Makassar untuk diterbitkan dalam bahasa Indonesia.
Jadi buku ni akan diterbitkan dalam Indonesia untuk guru-guru di Indonesia guna. Sebab kalau saya buku ni, dia tak faham walaupun bahasa Melayu. Tapi saya berkolaborasi dengan pensyarah sana untuk diterbitkan. Tengoklah insya-Allah dalam diubah ke dalam bahasa Indonesia untuk digunakan dalam guru-guru di Indonesia, insya-Allah, supaya lebih lagi lah berkembang penulisan saya, insya-Allah. Okey, sebagai penutup lah, apakah harapan doktor lah terhadap perkembangan sastra kanak-kanak dan budaya membaca dalam kalangan masyarakat di Malaysia ni? Harapan doktor dalam perkembangan sastra ni, sastra bidang okey, dan budaya membaca ya. dalam kalangan masyarakat di Malaysia ni. Okey, dari segi perkembangan penulisan buku ni, saya memang rasanya macam kawan saya pun menulis buku banyak jugalah, terutama buku kanak-kanak, sebab kita berhubung rapat dengan penerbit-penerbit. Contohnya penerbit, sebab buku saya di BP, Dewan Bahasa ni dia mencari akademia yang minat menulis. Dan saya pun telah dihubungi untuk menulis kita punya tradisional Kelantan. Tak kisah dari segi kuih ke apa ke, dia tradisional lah. Dia congkak. Kalau orang tu orang negeri lain, keluarkanlah ni. Jadi apa panggil ni, kalau macam DBP ataupun penulis syarikat penerbit buku ni, dia memang aktif peranan dia tu, sebab dia punya KPI dia kan. Jadi dia mencari akademia terutama pensyarah-pensyarah ni, guru-guru ke yang minat menulis, dan kita sebagai akademia ni apa yang kita nak lakukan. Macam saya objektif saya macam tadilah saya cakap tu, satu, nak lari daripada konsep matematik supaya budak minat, jadi kita fokus. Jadi macam sahabat saya menulis, dia lebih kepada awal kanak-kanak, dia menulis buku pasal kanak-kanak je. Jadi saya rasa macam perkembangan tu sangat baik jika disambut oleh perpustakaan negeri ke negara ke. Sebab macam saya 2-3 tahun lepas saya dapat dana daripada pustaka negara. Perpustakaan negara dia membeli buku dengan jumlah yang banyak lah untuk diedarkan. Dan pustaka negeri Pulau Pinang pun beli buku yang banyak. Jadi kita perlu ada support each other, penulis, pembekal, penerbit dan yang nak mengedarnya. Dan jika pustaka negeri Kelantan ke nak perlu macam ada satu hari perpustakaan kan, jemputlah penulis-penulis datang untuk. Dan penulis ni dia akan bagi je buku-buku ni. Saya rasa kalau sahabat-sahabat saya tu yang banyak menulis, boleh saya datang untuk kita buat bersama rakyat-rakyat Kelantan kan, aktiviti ni. Dan daripada situlah saya rasa budaya membaca boleh ditekankan. Kita kena ada aktiviti menarik minat, macam hari terbuka pustaka ke kan. Jadi kita ada booth. Kita latihlah budak membaca ke, beri. Itulah saya rasa macam pesta buku tu macam minat ke budak? Tak minat kan? Saya pun tak minat. Kena ada aktiviti menarik lah kan ya. Kita kena buat aktiviti lah dengan saya pernah dijemput oleh ni, kita buat satu booth tentang buku kanak-kanak ni. Jadi kita buat pertandingan aktiviti yang menarik kanak-kanak. Macam saya tadi kan, macam buku main-main cipta ni bukan saja lukis macam tu, tapi kita kaji dulu, kita tengok, baru kita lahir menulis. Sebab kanak-kanak ni dia ada satu, kita pun tak boleh nak cakap lah, dia punya trend dia tu dia ada tersendiri dia. Jadi kita kena tackle dia macam tu. Tackle dengan minat dia tu. Sebab macam saya nak masuk dalam matematik, tapi dia suka handphone, dengan dia tak boleh pisahkan. Jadi kita masukkan app dalam telefon tu.
Dia macam kanak-kanak ni kita kena kaji lebih sikit dia punya ni. Tapi kalau budaya membaca ni ditekankan oleh ni lah, kita bersama dengan NGO ke, dengan pustaka negara ke, kita ada ni kan, dengan sekolah-sekolah ke. Saya rasa dekat KPM pun ada kan, nilam. Ada boleh kita masukkan budaya membaca ni dengan baiklah. Okey, rasanya banyaklah tu. Banyak. Perkongsian yang dah diberikan oleh doktor. Okey, insya-Allah. Buku cerita tu sendiri, buku cerita Main-main cipta. Ya. Dan juga buku-buku lain lah dengan matematik tadi. Ya, yang penting saya membawa konsep matematik di apa ni? Tidak menakutkan. Matematik ni tidak menakutkan, dan matematik ni bukannya susah, bukannya menggerunkan, malah dia menyeronokkan. Itulah matematik. Menyeronokkan. Itu. Awal usia 4 tahun, 6 tahun. Kita saya harap di hujung-hujung perkhidmatan saya ni, saya nak nampaklah paradigma matematik bukan susah. Kan, kita nak matematik ada di seronok. InsyaAllah. Okey. Rasanya sesi bicara bersama penulis kita pada pagi ni sampai ke penghujung. Ada apa-apa lagi doktor nak kongsi? Okey. Akhir sekali saya nak ucap terima kasihlah kepada Perbadanan Negeri Kelantan, Pustaka Negeri Kelantan yang menjemput saya kali kedua dah ni. Kalau nak jemput lagi pun ada, sebab buku banyak lagi. Buku banyak lagi nak share, dan saya cubalah nak kalau pustaka ni ada ni, saya volunteer lah untuk terlibat dalam bersama rakan-rakan saya. Boleh bawa rakan-rakan saya untuk bersama pustaka untuk menarik minat kanak-kanak dalam membaca ni lah, terutama. Dan saya mohonlah kepada anak-anak di luar sana, guru-guru, gunalah buku Main-Main Cipta seawal yang boleh, supaya kanak-kanak tu suka kepada matematik. Tidak takut kepada matematik. Nak dapatkan buku ni boleh kontak saya, boleh saya kontak saya personal lah, untuk saya post lah, ataupun kalau saya balik Kelantan, saya bawa lah, gitulah. Boleh kontak doktor di talian yang tertera lah di skrin anda tu, untuk dapatkan buku Main-Main Cipta ni. Okey, rasanya sampai di sini saja sesi bersama penulis kita pada hari ini. Jadi saya mau mundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, jumpa lagi. Terima kasih.